memulai kita hari ini dalam rancangan Masak Sekelip Mata untuk juara berbuka puasa. So guys, hari ini seperti biasa saya tidak berseorangan, saya bersama dengan salah seorang chef jemputan kita daripada luar negara kononnya. So, mari kita jemput iaitu Chef Rizal. Hai Chef Rizal, apa khabar? Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Puasa ke tak? Puasa lagi. Okay, so apa kita nak masak hari ni? Kita buat nasi goreng sardin hari ni. Okey, produk ni majoriti daripada mana? Peladang. Kita ambil pakai daripada Peladang lah. Peladang, majoriti produk daripada Peladang lah. Okey. First, apa yang kita nak masukkan dulu? Mula-mula kita akan masukkan minyak dulu. Okey, kita tunggu minyak panas. Lepas tu kemudian yang kita akan goreng telur dulu. Pecahkan telur dalam kuali dulu Okey. So korang untuk pengetahuan, telur yang kita gunakan ni telah mendapat skim pensijilan Amalan Pertanian Baik Malaysia, iaitu adalah skim pensijilan yang dirangka dan dilaksanakan sejak tahun 2022. Itu salah serba dia punya ni lah, dia punya explanation. Abang Rizal dengar kan? Dengar. Jelas Okey, bila telur ni dah nampak nak masak, kita masukkan bawang merah. Okey. Lepas bawang merah, bawang putih dan juga cili. Kalau yang suka pedas lah. Okey. Yang mana tak suka pedas, sama ada boleh kurangkan atau tak payah taruh pun tak apa. Okey. Kita masak dia ni sampai bawang dia dan semua ni naik bau. Okey, bila rasa dia dah naik bau, kita akan masukkan sardin yang daripada mana? Daripada Peladang. So guys, ini adalah produk daripada Peladang yang kita gunakan, iaitu sardin. Okey. Pecah-pecahkan dia. Pecah-pecahkan dia. Okey. Kita bagi dia naik bau juga, bagi pecah minyak sikit. Kita akan masukkan sayur. Sayur kacang. Boleh? Kacang panjang kan? Yeah. Okey, bila nampak semua dah cantik, kita masukkan nasi. Ni nasi guys. Nasi yang kita orang guna ni daripada Bernas. Okey. Kita kacau dulu. Sekejap lagi baru kita masukkan garam dengan serbuk perasa. Untuk bagi awal cantik ni, kita bolehlah masukkan garam dengan serbuk perasa sikit. Okey, nasi goreng kita pun nampaknya dah siap. Betul. So boleh minta tolong saya tak Zira untuk dapatkan pinggan untuk kita masukkan. Okey, terima kasih. Lepas kita dah letak dalam atas pinggan, barulah kita hidang dan hias. Okey, ni kita nak buat dia punya hiasan pula. Boleh minta tolong Zira pula kali ni. Apa? Okey, sekarang ni saya pegang. Zira tolong. Boleh. Bawa manis sikit. Boleh, sangat boleh. Apa untuk hias di atas ni. First kita akan guna bawang goreng. Okey. Kita akan simpan dekat atas. Okey. Kemudian kita letakkan daun bawang sikit. Daun bawang. Okey, cantik. Nak bagi lawa lagi, kita letak cabai masak warna merah. Sini panggil cabai. Yes. Cabai. Okey semua. Okey. So guys, menu untuk hari ini yang sangat simple, mudah, iaitu nasi goreng sardin daripada Peladang di sini. Dan juga beras daripada Bernas. So kita jumpa di menu yang seterusnya.